Dia tak cakap pelaburan yang dibawa tu MITI duk bagi capital incentive. Maksudnya kita bagi subsidi. Technically we are paying them to come lah. Yalah. Kalau semua insentif mahu dipanggil bayar syarikat datang, maka Amerika Syarikat pun sedang bayar syarikat datang melalui CHIPS Act. Dalam industri strategik seperti semiconductor, negara yang serius memang bersaing untuk menarik pelaburan bernilai tinggi. Amerika Syarikat sendiri ada CHIPS Act, $39 billion untuk manufacturing incentive, $9 billion untuk R&D ecosystem dan 25% investment tax credit untuk pelaburan semiconductor manufacturing. Di ASEAN pun sama. Singapore, dia ada EDB incentive. Thailand ada BOI tax exemption. Vietnam pun guna tax holidays dan investment support. Malaysia pun sama. Kita beri pelbagai insentif untuk galakkan pelaburan bernilai tinggi datang ke negara kita. Jadi persoalan sebenar bukan ada insentif atau tidak. Persoalan sebenar ialah apa yang Malaysia dapat balik. Sebab pelaburan yang betul bukan sekadar syarikat asing buka kilang. Kalau dibuat dengan betul, ia dibina satu ekosistem. Mula-mula datang kilang. Kilang perlukan pekerja teknikal. Lepas itu perlukan jurutera. Lepas itu vendor tempatan mula bekalkan perkhidmatan kepada MNC. Dan bila syarikat tempatan dah lama supply kepada MNC, standard mereka naik. Mereka belajar ikut requirement global. Mereka bina kapasiti dan sebahagian mula eksport produk dan servis sendiri. Bakat yang dibangunkan oleh MNC ini juga mula naik sebagai engineer, manager, R&D lead dan akhirnya ada yang keluar bina syarikat sendiri. Itulah spillover yang kita mahu. Intel ialah contoh yang kuat. Intel bukan baru datang semalam. Intel mula bertapak di Penang sejak 1972. Production facility pertama mereka di luar Amerika Syarikat. Daripada tapak assembly 5 ekar di Penang, operasi Intel Malaysia kemudian berkembang. Bukan sekadar assembly, tetapi turut merangkumi test facility, development dan design center. Maksudnya, pelaburan Intel tidak berhenti pada buka kilang, ambil pekerja, habis di situ. Intel membantu membina lapisan kemahiran negara. Operator, technician, engineer, process engineer, design engineer, supply chain manager, vendor tempatan dan akhirnya design talent. Bila rantaian ini terbina selama puluhan tahun, Malaysia bukan lagi sekadar tempat pasang komponen. Kita mula ada keupayaan teknikal yang lebih tinggi. Contoh yang sangat baik ialah Skychip, syarikat Malaysia yang terlibat dalam IP dan IC design untuk artificial intelligence dan high performance manufacturing. Dalam bahasa mudah, mereka terlibat dalam kerja reka bentuk chip bahagian bernilai tinggi dalam semiconductor, bukan sekadar pemasangan. Ini bukan syarikat yang muncul dari kosong. CEO Skychip, SK Fong, ialah rakyat Malaysia, bekerja lebih 20 tahun di Intel. Beliau antara pengasas Intel Design Center di Malaysia dan selepas itu beliau menerajui R&D di Altera Malaysia dan kemudiannya memegang jawatan senior di Broadcom sebelum menumbuhkan syarikatnya sendiri iaitu Skychip. Ini cerita yang orang kena faham. Mula-mula Malaysia dapat kilang. Lepas itu kita dapat pekerja mahir. Dan lepas itu kita dapat jurutera. Lepas itu kita dapat design team. Lepas itu talent tempatan bina syarikat Malaysia sendiri. Akhirnya kita ada syarikat seperti Skychip yang masuk ke IC design, AI dan high performance computing. Itulah maksud right investment. Jadi jangan sempitkan perbincangan kepada insentif sama dengan bayar syarikat datang. Soalan sebenar ialah sama ada insentif itu memberi pulangan yang setimpal kepada Malaysia. Sebab itu kita ada new incentive framework supaya insentif tidak diberi secara kosong tetapi diikat kepada outcome. Pekerjaan lebih baik, latihan bakat, teknologi, vendor tempatan, R&D dan nilai tambah sebenar kepada ekonomi negara. Kita bukan mahu semua pelaburan. Kita mahu pelaburan yang betul-betul memberikan impak yang besar kepada rakyat Malaysia.